Hai korang, okey depan Kak Yan ni adalah Pro 2 1.5 Extras. So Kak Yan nak review sikit lah apa yang korang dapat kalau korang ambil Tiras 1.5X. So kita tengok dekat bahagian depan. Bahagian depan, first dia penting sekali ada ASA. Lepas tu lampu LED, ada sensor depan lah. Ada sensor depan. Lepas tu ada skirting. Lepas tu kita tengok dekat bahagian tepi. Okey, bahagian tepi, tayar korang dapat juga rim two-tone. Lepas tu saiz 17 inci lah. So dia rechargeable, side mirror. Okay, kita tengok bahagian tepi. And then kita tengok dekat bahagian belakang. Okay, yang ni adalah boot belakang. So korang dapat emblem. And then boot dia, korang boleh buka pakai kunci. Okay, yang ni adalah boot belakang. Memang sangat luas lah. So yang ni ada layer bawah. Okay. Ada reverse camera. Okay, lepas tu kita tengok dekat bahagian tepi ni. Okay, untuk Tiras 1.5X, so dia ada kunci macam ni je lah. Kalau korang nak buka, korang yang buka macam ni. Side mirror rechargeable. Okay, yang ni dekat bahagian depan. And then tu bahagian belakang lah. Okay, jom kita masuk. Start engine. Alright, ni adalah untuk bahagian side mirror. Okay, dia ada button. ASA ada pakai sensor, traction control. Okay, ni steering, ada mode drive, trip. Ni untuk meter. So, ni radio. Radio still touchscreen. Okay, yang ni aircon, digital aircon lah. So, gear macam ni. Ada armrest. So, kalau korang nak dapatkan Pro 2 Tiras 1.5X, korang boleh PM Kak Ya.